Dan hari ini saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak kita amat terdedah dengan gadget. Ya, saya di sekolah membayar di SK 1 memang terpampang. Bahaya untuk anak kita. So dadah, so lagi bully. Gejala dua ni. Dadah tak saya nak wayar hari ni. Bukan setakat dadah nak makan, nak cocok atau buat tapi dia mali juga dalam dadah tersembunyi, iaitu dadah pornografi. Waktu bagi kita kena pergi gambar anak kita tengok dekat. Bukan setakat hari tu kita bimbang pasal Roblox kan. Maka saya pergi lawat, dia pun kata anak saya main, anak dia OTU. Dia tak pergi sekolah, dia boleh cek lagi. Learning dah bimbang sebab dia main api. Yang spontan. Akhirnya terbakar. Dalam seminggu terbakar 2 kali rumah dia. Meceh tu. Ketek-ketek kaki hidup api. Bakar rumah sendiri. Jadi poin yang saya nak sebut, dia sedikit saja adalah data pornografi mari dekat dalam handphone anak kita. Yang terkena bukan setakat lelaki tetapi juga perempuan. Dia merosakkannya. Depan ni dia ada satu dipanggil prefrontal cortex. Ini driver membuat keputusan dalam diri kita. Kena dadah pornografi busuk ni. Seperti dadah nyata, dia juga upgrade. Mula sebutir, tak jadi, 2 butir, lepas tu 4 butir. Super pornografi. Mula-mula minat lelaki dan perempuan. Kena tengok banyak-banyak tak saya. Nak perempuan dengan perempuan atau lelaki dengan lelaki. Ni trend sekarang ini. Kena banyak-banyak lagi tak saya. Nak pulak dewasa dengan kanak-kanak apa yang dipanggil pedofil. Terkena ni punol, tak kira hafal Quran ke tak ke kalau tak jatuh. Kalau agamawan pun kena, apatah lagi anak kita tak berapa agamawan. Fikir-fikirkan. So saya rasa itu saja. Setakat itu menunjukkan kepentingan komuniti ini untuk ia membantu emosi, perkembangan emosi anak-anak kita. Wallahualam.